Assalamualaikum dan salam Aidilfitri. Taqabbalallah minna minkum kullu am wa antum bi khair. Kembali semula ke channel saya. Hari ini alhamdulillah 1 Syawal 1447 Hijriah atau bersamaan 2026. Kami tengah bersiap pagi ni nak pergi menuju ke surau untuk menunaikan solat Aidilfitri, dan lepas tu insya-Allah akan berkongsi suasana sambutan hari raya kami. Jom kita pergi ke surau. Kita berjalan beramai-ramai pergi ke surau. Suasana pagi raya di gugusan Semarak, Kota Damansara. Ramai orang balik kampung. Tak ramai, sebab ramai dah balik kampung. Tinggalkan kami je yang tak balik, yang akan balik kampung Kendian. Alhamdulillah selesai dah solat Aidilfitri tadi. Ramai jemaah hari ni. Kami sampai pun tak boleh nak masuk dalam, kena semayang di ruang luar. Alhamdulillah selesai dan kami balik. Sekarang kita nak balik ke rumah untuk menjamu selera pula. Okay, kita dah sampai kat rumah. Sekarang kita makan time. Menu ringkas saja. Pagi raya ni kita buat nasi dagang. Nasi dagang tapi bukan guna beras nasi dagang, tapi guna beras biasa. Buat simple ya, sebab ni raya pertama, besok raya kedua kami balik ke kampung. Baru kami balik kampung. So hari ni raya pertama kami beraya kat rumah sekejap, dan lepas ni kami akan pergi menziarahi besan kami dan pergi ziarah rumah kawan-kawan kami lah. Okay, nak cuba nasi dagang yang dimasak oleh isteriku yang tercinta. Nasi dagang ni kita tak pakai beras nasi dagang macam biasa. Kita pakai beras basmati, tapi diletak santan, halba, macam nasi dagang lah. Bau dia macam bau nasi dagang. Memang bau nasi dagang. Okay, kita makan dengan gulai ikan tongkol. Wah, gulai ikan tongkol. Kita letak gulai ikan tongkol sikit. Ikan tongkol seketol. Oi. Belum makan. Dah pun apa panggil? Berliu. Dan kita cuba. Bismillah. Dia rasa ikan tongkolnya. Orang Kelantan panggil ikan ayo. Sini panggil ikan tongkol. Kalau guna beras nasi dagang, dia memang original lah.
Tapi kita buat inovasi sikit, kita guna beras basmati. Tapi tekstur dia macam nasi dagang. Sedap. Tambah lagi kuah sikit. Tambah lagi sikit nasi. Ini satu Syawal, so kita cheat day. Jangan cheat day sangatlah tapi makan juga, tapi berpada-pada, jaga kesihatan juga. Sekarang kita nak makan pula nasi impit dengan kuah kacang beserta gulai daging. Nasi impit, kita ambil nasi impit sikit, gulai daging, dicampur kuah nasi impit. Kita cuba kuah nasi impit. Bismillah sekali lagi. Kita makan pula dengan gulai daging. Makan dengan gulai daging. Gulai daging. Lepas ni kita perkena pula kek Sarawak. Kek Sarawak. Ni apa yang lavender, Faris? Kek Sarawak. Yam. Oh, kek lapis keladi. Yam. Dengan cheese. Bismillah. Oh, dah. Rasa keladi dia, rasa butter dia, Rasa tepung dia. rasa tepung dia. Sedap. Later. Okay, kita ada satu menu tambahan lagi, dibawa oleh menantu. Ni dibuat oleh siapa? Ibu besan kami. Ketupat palas. Wah, besar. Sedap. So dah potong-potong. Ini kejadiannya. So kita cuba makan. Dia pasangannya ketupat ni, ketupat palas dengan daging, gulai daging. Ni sambal ikan. Sambal ikan dia. Kita letak sikit. Serunding. Ini Kedah Mari punya. Tara Sombong punya. Kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Lemak. Oh, rasa lemak. Ibu buat sendiri ya? Ibu buat sendiri. Wah, lemak. That's right. Dari Cina hari tu. So frozen kan? Oh, ni frozen kan? Dan panaskan balik. Apa ni? Kukus balik. Rebus. Rebus balik. Okay. Segan-segan sikit.
Okay, sekarang kami berada di Seksyen 19 Shah Alam. Nak pergi beraya rumah besan saya kejap. Pergi ziarah rumah besan. Okay, selesai beraya di rumah besan. Sekarang lama kami berborak kat di rumah besan. Banyak topik diperbualkan. Sekarang kami nak bergerak pula pergi ziarah rumah kawan saya di Bukit Bandaraya Shah Alam. Selesai tadi rumah kedua, rumah rakan kami di ziarah tadi. Besan saya pun turut serta, cuma saya tak ambil lah video. Dalam tu suasana privacy kan. So sekarang ni nak pergi ke Sepang pula, nak pergi ziarah rumah yang ketiga pula. Many hours later. Alhamdulillah kami dah sampai ke rumah. Jam sekarang pukul 11:10 malam. Dapat beraya menziarah kawan-kawan dalam lebih kurang 3 buah rumah. Sebab lokasinya jauh-jauh daripada Shah Alam, Seksyen 19 ke Bukit Bandaraya Shah Alam, lepas tu terus ke Sepang. Cuma itulah, saya tak boleh nak share suasana dalam rumah tu, ialah privacy kawan-kawan kan. So kita menjaga privacy. Saya cukup setakat ni perkongsian Hari Raya pertama 1 Syawal di sini. Esok pagi insya-Allah bertolak balik ke kampung. Okay, sekarang pukul 11:10 kami balik dan nak packing. InsyaAllah pagi besok bertolak ke kampung. Kalau ada masa saya akan buat sharing juga. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudi layan konten kali ini sehingga selesai. Kita jumpa balik di next video. Sekali lagi selamat Hari Raya. Maaf zahir batin kepada kawan-kawan di luar sana, para subscriber saya. Kita jumpa balik. Assalamualaikum dan bye bye.